Pada hari ini dalam tahun 1970, Yang Berhormat Datuk Haji Kamarudin bin Haji Muhammad Isa mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perak yang kelima di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Iskandar Shah II, Paduka Seri Sultan Perak di Istana Iskandariah, Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Larun ini dipilih sebagai Menteri Besar bagi menggantikan Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Said yang meletakkan jawatan. Beliau dipilih sebagai Adun Larut selepas memenangi pilihan raya negeri pada tahun 1959. Beliau berjaya mengekalkan kerusi tersebut untuk 3 penggal sebelum menjawat jawatan Menteri Besar. Dalam sidang akhbar pertamanya selepas upacara mengangkat sumpah, Yang Amat Berhormat Datuk Haji Kamarudin menegaskan bahawa tumpuan utamanya adalah untuk membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat Perak bagi membasmi masalah pengangguran.